8 tak ada KPI. Ini bawah kerja negeri. KPI tak ada. Macam mana nak ukur prestasi syarikat di bawah kerja negeri? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan podcast Fokus Perak, medan diskusi rakyat negeri Perak. Dan kepada anda yang sedang menonton pada ketika ini, jangan lupa untuk subscribe kami di channel YouTube Fokus Perak dan follow kami di TikTok dan Facebook Fokus Perak. Dan tuan-puan, sebuah negeri tunjangnya adalah anak muda. Tetapi anak muda ini sentiasa berdepan dengan macam-macam isu, macam-macam permasalahan, isu peluang pekerjaan, isu kos sara hidup dan juga cabaran di negeri Perak ini yang sedang menuju ke arah negeri yang menua. Maka hari ini kita tampilkan kepada tuan-puan di studio podcast Fokus Perak ini tokoh politik anak muda di negeri Perak yang akan sama-sama membincangkan isu ini di dalam sesi khas Fokus Perak, iaitu Yang Berhormat Ustaz Muhammad Hafiz Sabri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk maklumat, Yang Berhormat pada Ustaz Hafiz Sabri adalah Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Perak dan juga Ahli Dewan Negeri Manjoy untuk sesi yang pertama lah, tahun yang penggal yang pertama sebagai Ahli Dewan Negeri Manjoy. Jadi kita nak pergi terus bersama dengan Yang Berhormat Ustaz Hafiz Sabri. Cuma untuk bahagian yang pertama ni kita masuk gear pertama dulu Ustaz, boleh lah? Boleh. Jadi kita nak santai-santai dulu, kita nak ringan-ringan dulu, nak bersembang dengan Fadil Ustaz Hafiz Sabri. Mungkin kita nak lebih kenal siapakah Ustaz Hafiz Sabri dan macam mana Ustaz boleh terlibat dengan PAS ni. Sila Ustaz. Terima kasih kepada moderator kita, Ustaz Fizul. Terima kasih pertama Fokus Perak jemput saya hari ni. Ya. Jadi dalam kesibukan waktu ni, terima kasih juga datang. Dapat juga datang sini. Tadi macam biasalah di Dun Manjoy, menyelesaikan masalah rakyat, aduan rakyat, ziarah rakyat. Dan di kesempatan itu datang lari ke sini untuk bersama dengan Fokus Perak ni. Terima kasih kerana sudi jemput saya. Saya teringat mak saya pernah cerita waktu kecil dulu, mak dengan abah saya ni bawa saya ke markas PAS. Dan waktu tu lah, bila mak saya cerita tu, daripada kecil lagi mak dah bawa pergi ke markas program-program PAS. Dan saya selalu ikut abah saya pergi ke ceramah-ceramah, program-program kuliah tuan-tuan guru, pimpinan-pimpinan. Dan saya ingat satu peristiwa tu, abah saya dia bawa saya ke kuliah tuan guru Ustaz Siddiq Noh. Dan waktu tu saya kecil lagi, kira baru dah darjah 3. Cuma abah dah beritahu tentang sosok yang bernama tuan guru Ustaz Siddiq Noh ni. Dan waktu tu saya pun tak kenal tuan guru Siddiq Noh ni secara lah, kita kecil lagi. Tapi dalam kepala saya benda tu masuk dan abah beritahu ni pemimpin PAS, kemudian ulama dalam PAS. Dia mari rasa teruja dan nak tahu walaupun kecil. Dan banyak faktor juga macam mana saya boleh terlibat dengan perjuangan ni. Satu adalah keluarga. Dan kalau tengok background keluarga saya ni, background yang terlibat dengan perjuangan, dan mungkin turun jugalah kepada saya daripada kecil lah kot, daripada dalam family. Kemudian saya pernah belajar di PASTI, alumni PASTI. Saya alumni PASTI pada tahun 1990, 1991, 1992. 3 tahun di PASTI, start pada umur 4 tahun, 5 dan 6 tahun. Dan 93 saya masuk darjah 1. Jadi kat situlah perkembangan tentang perjuangan PAS ni secara tak langsung saya ikuti. Dan itulah punca pelibatan pendedahan awal lah bagi saya, keluarga. Mak abah, walaupun mak abah saya bukanlah pimpinan utama parti, tapi mereka penggerak di peringkat cawangan, kemudian istiqamah dengan program-program di peringkat usrah, kuliah-kuliah, ceramah di markas. Dan saya pun ikut, dan bagi saya kat situ keberkatan yang saya dapat dalam program-program tersebut, dan menyebabkan saya boleh terlibat dengan perjuangan ni lah. Itu kot yang paling awal. Kalau peringkat lebih jauh tu, waktu saya berada di sekolah lagi, kita terdedah dengan isu semasa. Tengok apa berlaku waktu tersebut. Di zaman kita sekolah rendah pun, walaupun sekolah rendah, kita punya pemikiran itu
kita ikuti tentang keadaan negeri dan negara, Isu semasa. semasa, kemudian kita tahulah walaupun zaman tu bukan zaman sekarang ni ada Medsos semua kan. medsos semua, tapi hati kita ni dia terdetik, dan circle kita, kawan-kawan kita, kemudian guru-guru yang siasa sambil mengajar, mereka memberikan kita dan ketandingan dengan isu semasa dan kesedaran kepada kita supaya nanti bila dah besar kita kena selamatkan negara, kena tegakkan Islam di negara kita. Dan benda tu terpahatlah bagi saya, mak abah, guru-guru memiliki peranan besar, dan akhirnya jadilah apa yang saya Hari ni. jadi hari ni. Di situ. Dan Fadil Ustaz juga ada perjalanan yang panjang dalam kepimpinan pemuda PAS, khususnya di Perak. Lama jugalah. Tahun bila mula tu nak tahu, dan juga setakat yang saya tahu pegang posisi-posisi yang pelbagai lah di peringkat pemuda PAS Perak. Dan juga pernah juga jadi setiausaha akhbar ke setiausaha politik ke pada Pesuruhjaya PAS Perak. Jadi mungkin boleh kongsi-kongsi sikit lah momen-momen macam tu. Sampai sekarang ni jadi ketua pemuda PAS Negeri Perak. Terlibat saya langsung dalam parti ni, dalam kepimpinan, kalau ikutkan tak silap saya lah. Lepas saya habis daripada universiti, kampus di universiti pun saya dah terlibat secara aktif dalam persatuan mahasiswa, menggerakkan aktivis mahasiswa dan sebagainya. Dan di situlah saya dah mula pembentukan kita punya fahaman terhadap bagaimana kita nak menggerakkan masyarakat dan sebagainya. Dan kampus tu kan tempat untuk kita menggerakkan kita punya gerak kerja daripada usia belia. Dan kampus juga sebagai satu medan untuk kita, bagi saya bukan saja berlatih, bahkan medan realiti. Kita di batas kita menyuarakan hak-hak mahasiswa, menyuarakan hak-hak rakyat, bahkan kita jadi jurucakap rakyat. Kadang-kadang kita juga memperjuangkan isu rakyat di luar. Dan kat situlah saya mula aktif secara langsung. Dan kalau di kampus tu saya terlibat dalam kepimpinan. Dan kalau berkait dengan Perak ni memang saya sangat sensitif. Saya belajar di degree saya di Universiti Melaya, dan saya menjadi presiden anak-anak Perak. Namanya Pemarak. Presiden anak-anak Perak Universiti Melaya. Dan semua anak-anak Perak yang belajar di UM tu, ketika tu zaman tu saya jadi presiden, dan bawah saya AJK saya ada Chinese, Indian, kemudian ada yang pelbagai bangsa dan agama, dan kita bergabung tenaga untuk menggerakkan persatuan anak Perak di UM. Dan di situlah saya melihat ke depan, dan memang di situlah saya terbentuk banyak figure-figure anak muda yang bila mana balik ke Perak nanti mereka perlu menyumbang kepada negeri. Dan ringkas ceritanya, saya memilih wadah perjuangan PAS sebagai wadah perjuangan saya di negara kita ni. Dan habis universiti 2009, lepas 2009 tu saya terus memang dah niat dah pasang nama itu, balik ni nak membantu gerak kerja perjuangan. Memang saya dah nekat untuk memilih perjuangan PAS sebagai wadah perjuangan saya, dan saya mula terlibat secara langsung lah Safizul pada tahun 2009. 2008 tu saya dah mula terlibat, sebab saya sebut tadi saya presiden anak Perak, dan saya kerap balik ke Perak berurusan dengan kerjaan negeri. Zaman tu sebelum tu kerajaan BN. Zaman 2008, 2006, 2007, waktu tu Barisan Nasional. MP Perak ni Seri Tajur Rosli. Dan waktu tu saya dah engage dah dengan kerajaan Perak. Dan kemudian bertukar kepada kerajaan, waktu tu zaman kerajaan Pakatan Rakyat. Jadi kerajaan di Perak. Dan saya juga berada dah waktu tersebut di dalam keadaan dalam jalanan politik negeri. Kemudian masuk 2009 saya graduate. Saya turun balik ke Perak dengan niat untuk membantu negeri. Dan wadah pilihan perjuangan saya lepas. Dan kat situlah saya bermula daripada bawah lah. Saya balik ni saya terlibat aktif di peringkat cawangan. Jadi pemuda cawangan di Tambun. Dan kemudian saya dipilih dan dilantik menjadi kepimpinan di peringkat pemuda PAS di Tambun. Kemudian naik ke peringkat negeri, dan gitulah sikit. Safizul sebut tadi itulah sebahagian daripada saya punya
perjalanan dalam sini bersama dengan Perjuangan PAS ni. Ya. Jadi lama lah, kalau 2009, sekarang ni 20 Hampir 2009 hampir 20 tahun lah. 2009, sekarang ni 2026. Berapa? 18 tahun dia? 17 tahun. 17 tahun dalam Dewan Pemuda PAS. Dan dengan PAS Perak secara langsung lah. Ya. Waktu tu saya masuk ke negeri. Dan saya ingat zaman tu zaman almarhum Rahmat Ustaz Zawawi Abu Hassan, Ketua Pemuda PAS Perak zaman tersebut. Beliau individu yang telah pun memanggil saya dan menarik saya dalam Pemuda PAS Negeri. Dan waktu tu juga Fadil Ustaz Abu Bakar Hussein, mantan PJ Perak, waktu tu beliau menjadi PJ Perak, dan dalam waktu sama beliau juga melantik saya untuk menjadi pegawai khas beliau waktu tersebut. Dan saya dalam waktu sama saya menjadi Esko Pemuda Negeri dan juga menjadi pegawai khas pada PJ. Dan waktu itulah saya belajar bagaimana cara untuk menguruskan perjuangan, menguruskan parti, dan ilmu-ilmu ni dia dapat secara langsung lah. Kalau di universiti kita dapat dalam bilik kuliah kan, dalam pengajian, kemudian kita belajar secara teori, kita praktis dalam medan masyarakat dengan ruang yang mungkin terhad. Tapi bila balik ke Perak ni, saya dapat praktis secara langsung, melihat macam mana kerja di ground. Dan waktu tersebut Perak juga, waktu tu PAS Perak pun kita ada adun okey rakyat zaman tersebut, dan saya attach langsung dengan mereka. Waktu tu Ustaz Bakar Hussein juga menjadi Okey Rakyat sampai itu, jadi YB Adun Tisero. Hormat almarhum Ustaz Zawi juga jadi adun Kudus Manggul. Dan waktu itulah saya lihat bagaimanakah cara menguruskan parti, menguruskan rakyat, menguruskan pentadbiran dan sebagainya. Belajar secara langsung. Gitulah, nak cerita yang panjang. Cerita panjang, tapi itulah sedikit pengalaman yang ada sampailah ke hari ini dalam Pemuda PAS Perak. Jadi pengalaman itu sebenarnya memberikan nilai tambah, membentuklah kata-kata pengalaman kemahiran dari sudut nak mengurus, dari sudut mentadbir. Sebab YB sebut tadi, pengalaman ni dia lebih membekas sebenarnya. Banding mungkin teori ni nak implement kepada realiti kehidupan kita tu mungkin kurang, tak sama. Tapi bila kita berdepan dengan pengalaman secara tak langsung, dia tambah dari sudut kemahiran kita macam mana nak mengurus jemaah, macam mana nak mengurus organisasi, termasuklah mungkin mengetahui selok-belok tentang pentadbiran kerajaan negeri dan sebagainya kan. Waktu tu lagi kita dah ketika itu lagi kita dah terlibat terdedah dengan benda-benda macam tu. Dan kemudian yang berhormat juga diberikan kepercayaan untuk kita kata menjadi calon lah di Manjoy tahun ataupun sesi yang kedua lah. Pertama pada Pilihan Raya 2018, dan kemudian yang terbaru ni pada PRU yang ke-15 tahun 2022. Kali pertama gagal pada tahun 2022 ni yang menarik sebenarnya. Mungkin nak tanya Ustaz, tak payah dedah semualah, nanti musuh tahu strategi. nak tahu macam mana dengan keputusan PRU pada tahun 2018, tak silap kalah hampir 10,000, Ustaz boleh pusing sampai menang hampir majoriti 7,000 undi dalam masa 5 tahun saja. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan macam mana pendekatan yang dibuat di peringkat YB Ustaz sendiri ataupun mungkin di peringkat PAS kawasan dan sebagainya untuk Manjoy. Yang pertamanya saya tengok ialah parti PAS sendiri lah. PAS itu sebuah parti yang konsisten. Istiqomah, menang kalah ni bukan alasannya. Jadi itu sebagai pembangkit semangat kita semua. Walaupun belum menang ketika itu, waktu saya bertanding kali pertama tu, umur saya 32 tahun. Umur 32, dan satu amanah yang berat pada jemaah, bertanding umur 32. Dan walaupun ketika itu saya pun tak sangka dan tak jangka yang saya kena bertanding, sebab saya sebutkan tadi lah. Saya sebelum ni watak saya banyak jadi membantu kepimpinan, belakang tabir dan sebagainya, belakang tabir, pegawai khas, kemudian bantu pimpinan dalam segmen yang saya boleh laksanakan. Diberi kepercayaan untuk jaga amanah jemaah di posisi tertentu. Tapi kali ni bila mana diletakkan sebagai calon, ketika itu pertama sekali ialah benda yang bukan perkara yang dalam kita punya jiwa lah, maksud memikir dalam seolah-olah maksudnya kita akan ke situ. Tapi bila diberi mandat oleh jemaah ni, kita pergi dengan semangat yang ada, membawa amanah jemaah, buktikan segala apa yang kita boleh buat, korbankan apa yang boleh,
Walaupun ketika itu gelombang waktu tu memang sangat dahsyat, gelombang perubahan ketika itu memang kuat lah pada waktu zaman ketika dia adu ke 14. Ketika itu gelombang Patah Harapan ni kuat, berada di puncak. Dan waktu tu ramai yang masuk tanding pun tak mudah untuk menang. Tapi bekalkan semangat perjuangan ini disebutkan tadi, dengan kekuatan menang kalah tu bukan alasannya, tetap berjuang, pergilah berjuang, buatlah seboleh mungkin, dan tidak diberi kemenangan lagi ketika itu oleh Allah. Dan poin yang penting ialah disebut oleh Ustaz Afzal tadi lah, bagaimana kita pada sesi kedua juga saya nak sebut sini, bukan dalam cita-cita dan juga harapan saya untuk maintain jadi calon ke, dan bukan, sebab itu tidak diajar oleh perjuangan jemaah. Dalam PAS saya nak sebut situ, itulah kita punya itulah kunci utama perjuangan PAS ni. Maksudnya kalau jemaah bagi tugasan, bagi amanah, kita laksanakan sebaik mungkin. Tapi kalau tidak diberikan amanah tersebut, kita mainkan peranan di posisi masing-masing. Sebab kita saling melengkapi dan saling menguatkan. Setiap orang ni ada position yang dia boleh mainkan. Yang penting kekuatan PAS itu berada kepada ahli-ahlinya dan juga kepimpinan yang ada. Ringkasnya, pada penggal kedua tu kita maintain macam mana yang kita buat sebelum ni. Maksudnya kita masuk dalam pilihan raya ni sebagai satu wadah untuk kita mendapat ruang bagi kita bawa suara rakyat, mandat rakyat tu dalam konteks lebih besar, dalam konteks policy maker yang boleh menguruskan dasar-dasar negeri dan juga negara, dan kita boleh bawa suara rakyat sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Bagi saya lah, benda paling penting adalah istiqamah, konsisten istiqamah. Jadi apa yang kita buat kepada rakyat sebelum ni, maksudnya sebelum first time saya bertanding, kemudian tidak diizin Allah menang, kita buat sesungguh, dan lepas itu kita pun tak tahu lagi kita bertanding ke tidak. Tapi kita buat kerja amanah jemaah tu, kita konsisten kita buat khidmat tersebut. Dan saya nak sebut sini, buat tu bukan saya seorang. Ini paling penting, ini kunci paling utama. Bukan saya seorang, bukan buat tu kerana bukan saya seorang yang menyebabkan kita boleh menang semula, bukan. Yang menyebabkan kekuatan tu ada ialah disebabkan semua ahli-ahli PAS, khusus di Tambun, bila sebut dalam konteks Manjui, di Tambun, bermula daripada yang di-Pertua YDP sampailah kepada semua ahli di perkacauan, kita ada kesatuan hati, kesatuan fikiran dan tindakan tu sama. Saya tengok itulah kekuatan konsisten. Kita santuni rakyat, kita bantu rakyat, jadi jurucakap rakyat, kemudian kita panggil apa ni, pusat khidmat rakyat yang dibuka oleh PAS, kita serve mereka, bantu masyarakat seboleh mungkin, dan kita buat benda tersebut betul-betul kita dengan nama itu supaya kita boleh memudahkan rakyat, bantu rakyat. Saya rasa mungkin sebab itulah rakyat dia tengok dan dia menilai, maka memberikan kepercayaan pada kita. Penggal berikutnya yang bertanding setelah diberi mandat oleh parti, oleh jemaah, mungkin disebabkan itulah Allah bagi kemenangan disebabkan usaha tersebut. Jadi Ustaz ringkasnya, kerja jemaah, kerja pasukan, usaha yang kita gerakkan, konsisten, istiqamah, dan rakyat tu menjadi sangat dekat di hati kita. Jadi saya cakap ni daripada apa yang saya nampak lah. Dan itulah realiti. Tak ada benda yang kita nak sorok dan sebagainya, dan tak ada apa, sebab kita boleh cerita tu terang dengan rakyat, dan rakyat pun bisa cerita ni. Saya rasa mungkin orang Manjung khususnya dia nampak perkara ni sama, tak ada benda yang berubah. Katalah sebelum ni saya bertanding dan tiba jadi bila dah menang ni berubah sikap ke, ataupun orang PAS ni sombong ke, tak peduli mereka, tidak. Bahkan jika kerja kita buat ni 10 kali ganda daripada sebelum ni lah. Kita tak pernah berhenti. Bila Allah bagi mandat untuk kita jadi wakil rakyat ni, kita buat betul-betul. Sebab itulah saya kira perkara ni bukan saja di Manjui, bahkan di semua dun-dun kita, wakil rakyat PAS kan, dari 17 orang ni semua sedang berusaha sebelum mungkin. Dan itulah PAS. Dan kita walk the talk. Kita buat apa yang kita cakap. Gitulah. Itulah antara kelebihan yang ada kepada wakil-wakil rakyat Perikatan Nasional, khususnya daripada PAS. Kita sentiasa walk the talk tadi. Walk the talk tadi, itu yang penting. Dan mungkin penonton di luar sana yang mungkin baru kenal YB Ustaz Hafiz Sabri lepas jadi Adun Manjui, tengok aktif menyantuni rakyat, turun ke lapangan, dan kalau nak tahu, itulah watak YB Ustaz Hafiz Sabri sebelum jadi Adun Manjui lagi.
dan didedahkan tadi dia bukan gerak kerja bersorangan, tapi dia adalah gerak kerja secara berjamaah, Bukan one man show lah. bukan one man show. Jadi itu penting sebenarnya, konsistensi kita dalam menyantuni rakyat. Cuma tadi saya tertarik bila YB sebut tentang posisi sebagai ahli Dewan Negeri ini dimanfaatkan untuk menyantuni rakyat, membawa suara aspirasi daripada rakyat, khususnya YB sebagai Ketua Pemuda PAS Negeri Perak di peringkat Malaysia, sebagai timbalan Ketua Pemuda PAS Malaysia. Sudah pasti antara isu yang dekat dengan YB adalah isu anak muda. Jadi mungkin dalam konteks Negeri Perak, apa yang YB lihat cabaran ataupun kita kata permasalahan-permasalahan yang agak kritikal yang mungkin sedang dihadapi oleh anak muda? Sila YB. Soalan ni bagus dan sangat baik, Saifzul. Orang muda ataupun belia, graduan dan sebagainya, isu yang dekat di hati orang muda tak dapat kita nafikan lah tentang peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan, dan orang muda ni dia orang nak kerja, nak kerja. Sebab itulah sebut tadi, saya tarik balik apa yang disebut tadi. Suara ni kita angkat bukan setakat di peringkat DUN kita saja ataupun di peringkat kawasan kita. Kita angkat sebab peringkat negeri. Dan memang sering disebut oleh saya sendiri dalam Dewan Negeri. Itu saya sebut di awal tadi. Sebelum ni kita mungkin kita gelanggang kita hanya kita boleh dapat maklumat rakyat meluahkan pada kita, kemudian beliau jumpa saya, orang muda jumpa saya, beritahu, dan kita cuba pergi untuk nyatakan hasrat mereka. Kita buat sidang media, kita buat kenyataan media, kita buat forum dengan banyak pihak, memorandum untuk mengangkat suara orang muda, tapi dia kadang-kadang tak sampai kepada pihak atasan. Sekarang ni kita sendiri dah masuk ke gelanggang sebagai wakil rakyat, sebagai adun, dan suara ni kita bawa ke peringkat lebih tinggi dalam Dewan Negeri dan juga dalam Parlimen. Dan sepertinya isu ni akan menjadi perbahasan yang hangat dan utama bila mana rakyat melihat PAS memberikan fokus terhadap orang muda. Dan bila cakap tentang orang muda ni, saya nak mulakan dengan orang muda ni ataupun anak muda di Perak khususnya. Isu yang sering disebut pada saya adalah berkaitan dengan isu peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan ni di Perak ni, kita tengok peluang pekerjaan di Perak ni, bagi peluang pekerjaan di sudut tenaga mahir ataupun bidang-bidang kepakaran yang profesional ni sangat kurang. Tak banyak di Perak ni. Tak banyak. Yang kita ada mungkin yang semi skill, yang separa mahir. Pekerja-pekerja yang saya pun ada bawa sikit data sikit, kita mungkin kerja-kerja sokongan. Dan kalau di sini kita di dominan struktur kerja di Perak ni, kategori yang kita sebut yang operasional, kemudian sektor sokongan, ada benda yang kadang-kadang yang kemahiran tu separa. Yang kita bincang di sini ialah bagaimana anak-anak muda di Perak ni, anak Perak ni hebat-hebat. Kalau tengok keluaran graduan di kampus ni, banyak juga anak-anak Perak yang berjaya. Tapi ke mana pergi mereka? Inilah yang kita bagikan. Bila peluang pekerjaan kurang, tenaga mahir ni kurang, bidang dia orang di kampus, dia ambil bidang engineering, kemudian dalam bidang yang kritikal kan, sekarang ni dalam bidang TVET dan sebagainya. Kemudian kalau dalam bidang perubatan pun bukan sekadar dia doktor, bahkan dalam bidang perubatan pun dia ada banyak cabang-cabang perubatan yang sekarang ni menjadi segmen penting dalam masyarakat. Tapi peluang di Perak ni sangat kurang. Sebab itulah isu yang saya bagikan sini ialah bila peluang pekerjaan tu kurang, maka akan berlaku isu yang disebut berkali-kali di Dewan. Bukan saja disebut oleh saya sendiri, bahkan disebut oleh semua adun. Saya dengar daripada pihak kerajaan pun sebut benda yang sama juga. Ada sebut juga isu brain drain. Brain drain ni maksud penghijrahan. Anak-anak Perak ni menghijrah terpaksa, tenaga pakar yang ada kemahiran. Tenaga pakar anak muda Perak ni, walaupun mereka sayangkan negeri, tapi mereka tak boleh stay sebab mereka nak bekerja. Jadi ramai hijrah ke Kuala Lumpur, ke wilayah, ke Selangor, ke Penang, sebab di sana menyediakan peluang pekerjaan yang mereka perlu. Dan bila sebut brain drain ni, dia ada kaitan dengan isu underemployment. Maksudnya anak-anak muda di Perak ni, kerja mereka ni tak setara seperti mana dengan kelayakan mereka ada. Contohnya anak muda kita ambil bidang engineering, katalah dia ambil bidang EE, electrical engineering, tapi dia nak kerja di Perak ni, peluang pekerjaan tu tak ada. Sangat kurang, kalau ada pun sangat kurang. Maka terpaksa dihijrah ke negeri lain. Itulah berlaku di Perak. Dan kalau dia orang nak kerja juga di Perak ni, dia orang tidak dapat pekerjaan
seperti mana yang setara dengan kelaikan mereka ada, dan isu ni dibahaskan secara langsung. Dan bila sebut tentang perkara tersebut, saya pun tengok Perak ni negeri yang disebut sebagai negeri yang banyak mengeluarkan lepasan TVET. TVET ni sekarang ni menjadi antara segmen utama yang disebut-sebut oleh kerajaan tentang kita nak lebih ramai lepasan TVET di negeri kita. Tapi poin yang saya sebut sini, ke mana mereka selepas mana mereka habis belajar. Okey, tak apa, kita sediakan pusat latihan untuk mereka, kita boleh melatih pelajar dan anak-anak kita lepasan SPM. Kita minta dia orang masuk ke TVET, mereka pun masuk TVET. Katalah belajar 2-3 tahun, 3-4 tahun belajar. Kemudian bila keluar tu, ke mana mereka? Kalau tengok di Perak ni, peluang pekerjaan tu di tempat yang sama lah. Kalau, yalah, boleh tengok lah, kalau kawasan industri pun yang sama. Kalau kita pergi ke kilang-kilang tertentu, kita bukan boleh terus replace kedudukan orang yang ada di situ. Betul tak? Posisi-posisi yang senior, posisi-posisi yang kanan, posisi-posisi yang apa ni, yang mahir ini, yang profesional ni, yang atas-atas ni tidak boleh diisi oleh graduan baru, sebab mereka pun orang lama kerja di situ. Poinnya ialah tidak berkembang kita punya pelaburan di negeri Perak ni, hingga menyebabkan banyak pelabur yang boleh datang ke Perak untuk melabur dan membuka industri baru di negeri kita. Yang inilah saya sebut selalu tentang inilah projek-projek besar. Pelaburan-pelaburan besar di Perak ni yang menjadi, kita sebut sebagai tagan lah untuk Perak, untuk memastikan anak muda Perak ni boleh bekerja di sini. Jadi poin yang saya sebut sini ialah berkaitan dengan isu brain drain, isu underemployment, dan benda tu real sedang berlaku di negeri kita. Dan kita boleh cek lah rata-rata anak Perak ni mereka bekerja dalam berbagai segmen kerjaya, tetapi dalam segmen kerjaya yang setara dengan bidang pengajian mereka itu, kita tak dapat satu jaminan yang kuat atau jaminan yang kukuh berkerjaan yang mana kita boleh sediakan peluang pekerjaan yang baik, yang setara dengan mereka untuk rakyat, khususnya untuk orang-orang muda. Jadi sebenarnya Perak ni dia ada potensi yang sangat besar. Kita luas, kemudian kita dekat juga dengan ibu kota Kuala Lumpur dari sudut logistik dan sebagainya. Tapi dari apa yang dibentangkan oleh YB Ustaz Hafiz tadi, kita sebenarnya memerlukan satu lonjakan ekonomi yang agak besar. Betul. Untuk kita selesaikan isu peluang pekerjaan tadi, sebab Perak kalau ikut kepada angka Jabatan Perangkaan juga menyebut pertumbuhan kita ni agak perlahan. Dan dari sudut pertumbuhan ekonomi lah, dan juga dari sudut pendapatan rakyat juga agak perlahan ataupun agak rendah. Kenapa berlakunya perkara ini? Seperti yang sebut tadi, pertama dari sudut underemployment, mungkin orang tu sepatutnya boleh dapat gaji yang lebih tinggi, tapi sekadar mungkin tidaklah kita menghina pekerjaan itu, tapi nak sebutnya kita rugi bila seseorang yang boleh jadi engineer, dia kerja pam minyak, dia kerja rider dan sebagainya, yang kemudiannya dia bawa kepada permasalahan-permasalahan lain lah, Wabi. Contoh macam mungkin jaminan masa depan anak muda. Sebab yang jadi rider ni dia tak ada KBSP. Jadi dia, dan kebetulan juga angka yang kita ada purata pendapatan rakyat negeri Perak ini, kalau nak dikontrakan dengan perbelanjaan rakyat negeri Perak ni, kita tinggal RM50 je. Maknanya mereka tak ada simpanan bulan-bulan bagi anak Perak ni. Jadi macam mana YB tengok kesan rantaian daripada dua isu tadi yang YB bangkitkan, isu peluang pekerjaan yang tak ada dan juga isu underemployment kepada ekonomi anak muda, dan mungkin apa perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh kerajaan negeri untuk membantu anak muda ni lah. Yalah, kalau sebut perkara ni, saya sebut Perak kita boleh sediakan latihan untuk anak-anak muda kita boleh sediakan tempat pengajian pada mereka. Tapi ke mana hal tuju lepas tu? Yang ni yang problem pada Perak. Sekarang ni sebelum ni saya bagi contoh lah yang paling terhampir di zaman kita ni. Sebelum ni kerajaan Perak kita pernah ada MAPS. MAPS tu dalam kawasan Dun Manjui. MAPS ni menjadi satu kawasan yang satu projek besar kerajaan. Projek yang digembar-gemburkan sebagai tempat yang boleh menarik pekerjaan yang ramai, tapi akhirnya apa berlaku pada MAPS? Gajah putih. Jadi Gajah Putih, kemudian akhirnya MAPS pun tutup.
anak-anak muda yang bekerja situ semua habis. Ni sebagai contoh lah. Maksudnya apa yang ada depan mata kita ni akhirnya hilang begitu saja. Dan sekarang ni pula kita sedang tumpu pada projek-projek besar yang disebut oleh Kerajaan Negeri. Antaranya saya tengok Lumik di Lumut. Kemudian SVTP Silver Valley Technology Park di Kelantan dalam kawasan Dun Manjur juga tu. Dalam kawasan Dun Manjur, dalam kawasan Parlimen Tambun. Kemudian ada KGIP. Kemudian kita ada AHTV di Tanjung Malim. Semua ni saya nak menyatakan di sini, semua ni lah tempat-tempat yang boleh menyediakan peluang-peluang yang hebat dan besar kepada anak muda. Tapi perkara ni perlu dilihat dengan serius. Saya bangkit selalu benda ni, dan yalah, maksudnya kita nak supaya perkembangan ni cepat. Dan anak-anak muda sekarang ni, selagi mana benda tu belum berkembang dengan segera, maka selagi itulah sehingga peluang pekerjaan kepada anak-anak muda yang disebut peluang pekerjaan yang tenaga mahir ini kita tak dapat. Jadi supaya mudah saya fahamkan benda ni, Ustaz Yuzil, saya faham sekarang ni Kerajaan Negeri sedang struggle lah untuk memastikan projek-projek ni berjalan dengan lancar. Cuma poin saya ialah selain daripada katalah mungkin Kerajaan Negeri akan bagi respon, nyatakan tunggulah dulu, sabar dulu, kita pun baru buat baru 4-5 tahun, takkanlah tu kita boleh sediakan peluang pekerjaan yang banyak kepada anak muda. Cuma bagi saya, pengumuman yang kita buat tu biarlah seperti mana tindakan yang kita laksanakan. Kita pun tak nak pengumuman yang gempak-gempak. Contoh pengumuman, kita kata di tempat yang kita nak bangunkan ini ataupun jalankan projek-projek besar ni, kita bagi peluang pekerjaan kepada orang muda 30,000 peluang pekerjaan, 20,000 peluang pekerjaan, 10,000 peluang pekerjaan. Tapi orang muda pun duk tunggu dan tak dapat perkembangan yang sepatutnya. Maka kat situlah berlaku pelompangan. Poin saya nak balik kepada hujah saya lah, bagaimana anak-anak muda kita yang graduan kita baru, sehingga mungkin dalam tempoh yang ada ni lah, yang dah 3-4 tahun yang berlalu dan nak mari ke depan 5 tahun akan datang, belum tentu lagi maka dia akan dapat bekerja di negeri mereka sendiri. Sebab itulah sehingga poin paling besar memang berlaku brain drain di Perak, dan memang tidak ada peluang pekerjaan yang setimpal dengan kelayakan mereka. Dan konstruksi industri di Perak ni adalah perkara yang maksudnya tempat-tempat yang sama. Kalau di Ipoh pun kita pergi tempat sama, kilang-kilang yang sama, tempat industri yang sama. Dan sebab itulah akhirnya berbalik kepada terpaksa lah kalau nak stay juga, maka kena kerja dengan pekerjaan yang tidak setara dengan kelayakan mereka. Jadi kalau dia orang terpaksa kerja kilang, kalau kat situ ada operator pengeluaran, dia terpaksa kerja di situ. Sebab itulah masalah utama juga kita pada tentang isu anak muda dan peluang pekerjaan, antara bendanya ialah maka ada degree, maka bahkan ada master pun. Maka kerja ni kerja kalau dia orang nak stay di Ipoh, nak stay di Perak, nak pergi isi kerja dalam kerjaan, bukan mudah kan. Berapa orang yang dapat. Kemudian nak kerja di segmen yang sebut tentang nak bekerja di projek-projek besar kerajaan yang kerja umum ni masih lagi tak ada. Dan dia orang pun duk tunggu pengumuman berapa kali dia umum. Beribu peluang pekerjaan, tapi bila dia orang tengok cari tak ada. Kadang kita tengok di lapangan, di site pun, turun ke site, dan projek diumumkan tu baru berapa peratus je berjalan. Tu pun kita turun, contoh saya bagi contoh di projek SVTP. Kalau kita turun di sana, yang duk bekerja sekarang pekerja mineral, pekerja lapangan, maka tu pun kita kena tanya juga berapa banyak pekerja tempatan dan berapa banyak pekerja asing. Jadi di Lumik pun berapa ramai orang yang bekerja di peringkat pekerja orang tempatan dan berapa ramai orang luar. Dan perkara ni lah yang akhirnya peluang pekerjaan tu sangat sempit dan sikit. Jadi anak muda kita ni ada yang buat e-hailing, yang kerja Grab, kemudian yang buat kerja-kerja ni lah, kerja-kerja untuk cari income tambahan yang terpaksa mereka buat kerana nak mencari rezeki di sini. Dan perkara ni saya tengok banyak lah. Sebab itulah kita tak boleh pandang rendah pada anak-anak muda yang bawa Grab, kemudian Foodpanda semua ni. Maka ni banyaknya ada kelayakan. Tapi sebab tak ada peluang pekerjaan nak survive kena buat juga. Kalau di kampung lagi lah nyata. Di kampung, anak-anak muda kampung sehingga banyak dah yang hijrah. Dan dia orang kampung, kalau kata di kampung, dia orang nak buat kerja apa di kampung? Memang tak ada. Jadi kalau nak kerja di kilang kawasan kampung mereka pun, saya sebut tadi lah, di kilang pun
pekerjaan-pekerjaan di kilang, pekerja di kilang yang nak pergi ke jawatan-jawatan yang tenaga mahir ni dah diisi. Jadi anak-anak muda kita terpaksa hijrah. Katalah kita ambil contoh di Taiping. Kat sana kan banyak kawasan kilang industri. Bukan mudah untuk diorang dapat posisi tersebut. Sebab apa? Sebab tempat tu terhad. Dan kilang-kilang ni kilang yang lama-lama. 20 tahun dah ada di sini, 30 tahun, 15 tahun. Yang kita bicara tentang peluang pekerjaan baru. Yang saya sebut ni, kita banyak graduan TVET tapi ke mana mereka? Yang ni tak ada. Perak tidak boleh sediakan. Dan sebab itulah jadi isu underemployment dan juga brain drain kepada Perak. Nampak tak maksud saya tu? Jadi sekarang ni itu berlaku di Ipoh. Yang tadi saya sebut juga betul. Saya bagi Ipoh lah. Ipoh ni bandaraya kan. Pendapatan isi rumah mereka tidak boleh menampung keluarga. Jadi sebab itulah saya tengok bila sebut perkara ni memang sangat-sangat menyentuh perasaan. Katalah gaji suami isteri ni 5,000 bergabung 2 orang suami isteri. Masih lagi tidak boleh survive di Ipoh. Di Ipoh. Contoh dia orang nak kena bayar. Tadi saya sebut dia orang tidak ada simpanan tu realiti betul. Memang tak boleh nak menyimpan. Memang duit gaji tu cukup untuk survive saja. Cukup untuk lepas bayar rumah sewa, kemudian sekolah anak-anak. Kemudian semualah kalau sekolah anak-anak ni masuk semualah bayar yuran, kemudian kenderaan, kemudian makan minum semua, kemudian keperluan hidup mereka yang lain, campurlah sewa kereta, motor semua ni. Akhirnya 5,000 yang dapat tu tak cukup di sini. Oh ni juga berlaku. Ni real lah cerita berlaku tempat saya. Kalau perasan dalam Dewan Negeri saya ada sebut tentang ni, dan saya bersyukur kepada Allah semenjak saya jadi adun, tahun pertama jadi adun saya fight isu ni. Di Dun Manjung ni saya banyak isu yang jaya kita bawa, yang kita fight, kita berjuang untuk rakyat, akhirnya selesai. Kalau ada orang nanti mungkin boleh sebut di hujung. Banyak yang kita perjuangkan dan selesai. Yang paling terbaru lah kita berjaya untuk membawa suara rakyat. Mereka dah 8 tahun mereka teraniaya. Mereka beli rumah di Aman Residency. Kalau kita tengok di tepi highway nak masuk ke Meru, ada rumah apartmen di Aman namanya, di Aman Residency. Saya jadi aduan benda pertama yang saya bagi tumpuan antara tempat tersebut. Tempat tu beratus orang pembeli yang teraniaya. Kesian mereka dan cerita tadi lah. Dan mereka ni terpaksa bekerja untuk hidup di Ipoh ni. Tujuan mereka beli rumah ni sebabkan mereka nak ada rumah sendiri. Dan sekarang ni bila dianiaya macam tu oleh pemaju dan juga oleh pihak yang berkaitan, jadi saya jumpa kes ni memang sebiji macam ni saya sebut hari ni, tentang isu pertama adalah isu kerja yang tidak setara dengan kelayakan. Banyak mereka ni yang lepas universiti tapi mereka terpaksa kerja yang biasa-biasa sebab nak survive hidup di sini. Okey, mereka dapatlah kerja yang biasa. Syukur Allah, dia orang apa yang ada mereka usahakan dan mereka terima. Dan mereka pun beli rumah tersebut. Beli rumah tiba-tiba jadi macam kes tersebut tadi, teraniaya. Dan akhirnya saya masuk campur isu tersebut. Dan bagi saya isu ni sepatutnya pada awal lagi kita kena serius. Dan bila kita masuk jadi adun, kita buka semua Facebook, kita naik turun dalam Dewan Negeri, boleh tengoklah dalam handset Dewan berapa kali sebut. Ni tak cerita di luar lagi, macam mana kita naik turun, jumpa dengan Dewan Negeri, jumpa dengan pihak berkaitan, jumpa dengan ESCO, desak, kemudian buat memerintah dengan penduduk. Dan inilah yang kita perjuangkan. Dan banyak kata-kata jumpa ni semua isu yang sebut tadi. Isu tentang bagaimana mereka struggle hidup di Ipoh ni. Dan yang lebih dahsyatnya, mereka terpaksa kerja. Maksudnya mereka kena kerja dan sehari 2 kerja mereka buat. Siang mereka kerja kerani di mana-mana pejabat. Petang bawa ke malam mereka bawa Grab. Mereka buat e-hailing punya kerja. Kemudian ada yang siangnya kerja di segmen sektor kejayaan dia orang kerja yang tidak setimpal pun dengan kelayakan mereka, tapi mereka nak cari rezeki, itu je yang ada. Petang dan malam mereka terpaksa buat kabut, bawa kereta undang menjaga di tepi-tepi jalan, jaga sebelum di Padang Polo, kemudian di Padang Ipoh, kemudian di beberapa tempat lah di sekitar kawasan kita, mana tempat orang berkumpul, dia orang buka penjagaan niaga. Dan mereka ni lah orang-orang yang terlibat dalam kes ni. Dan memang tak mampu sebab hidup di Ipoh ni kos hidupnya agak tinggi. Dan sekarang ni yalah, kalau kita nak beli, kalau saya boleh kalau sekarang ni kalau kita nak pergi makan di kedai, bawa family, bawa anak-anak,
sekali makan tu boleh cecah ratus. Ke pun yalah nak raikan anak-anak, raikan rezeki kan. Jadi sekali pergi kedai tu dia sini memang sangat tinggi kos ni. Walaupun yalah kita rasa mungkin ada orang rasa murah, sebab murah tu mungkin dalam kacamata dia. Sebab dia duduk di sini memang dia dah selesa, tapi tolong tengok anak muda yang tengah struggle, anak pun kecil-kecil lagi. Ini yang berlaku di Ipoh ni. Dan itulah realiti yang YB cuba paparkan kepada kita semua. Di sebalik angka-angka yang mungkin kita nampak macam kosmetik cantik dan sebagainya tentang ekonomi di negeri Perak ini, inilah realiti anak muda. Ini baru sebut di Ipoh. Kalau kita pergi pula di belah-belah utara ni, antara fenomena dia kalau waktu pagi tu berbondong-bondong anak muda ni bergerak keluar daripada sempadan negeri Perak menuju Penang. Bekerja di sana. Jadi itulah realiti yang berlaku di negeri Perak, di sebalik angka-angka yang cantik tentang yang dibentangkan tentang ekonomi negeri Perak. Realitinya adalah yang diceritakan tadilah. Cuma tentang fenomena orang muda, kemudian kita sebut juga secara umum tadi tentang perkembangan ekonomi yang agak perlahan. Kalau kita boleh bandingkanlah, nak kata bahasa orang kampung Ustaz, ekonomi Perak ni dia berkembang, bukan kata dia menguncut, tidak, dia berkembang tapi dia pelan macam siput. Contoh siput. Negeri lain tu dia mungkinlah macam kucing ke kan, macam harimau berlari ke kan. Tapi kita ni perlahan. Perlahan. Cumanya YB sebut tadi tentang bagaimana kita nak mengembangkan ekonomi ni, peranan kerajaan negeri untuk memacu lagi ekonomi. Cuma saya nak pergi kepada bagaimana keyakinan YB dan juga keyakinan rakyat dengan kerajaan negeri yang sedia ada untuk memacu ekonomi ini, sebab kita ada banyak isu-isu yang sedang berlaku. Contohnya yang terbaru mungkin boleh kita respon tentang laporan Ketua Audit Negara kepada kerajaan negeri, dan termasuklah juga tadi isu perumahan, projek perumahan yang disebut oleh YB tadi. Mungkin YB boleh respon tentang isu itulah. Kalau saya cuba KL sikit tentang isu apa ni, isu tentang perumahan tadi kan, isu diaman tadi. Mungkin saya cerita mungkin tak habis tadi supaya kita mudah faham. Isu diaman lah isu mereka dah rakyat penduduk di situ yang telah beli rumah di Aman ini 7-8 tahun yang lalu, mereka dah beli rumah di situ, dan mereka beli rumah ketika itu dan dengan hasrat mereka boleh duduk rumah tersebut. Tapi akhirnya mereka dianiaya. Jadi pemaju lepas tangan, mereka tak boleh masuk rumah tersebut. Rumah tu sampai sekarang tidak dapat CCC, tak boleh nak kebenaran menduduki. Tak dapat kebenaran menduduki. Dan dalam sepanjang 7-8 tahun tu mereka terpaksa bayar dengan bank. Rumah dah beli dengan baju, dah agreement dengan bank, dia orang terpaksa bayar dengan bank untuk lansaikan dengan bank sebabkan mereka beli rumah di Aman, di apartmen di Aman tu. Dan dalam sama mereka terpaksa kena sewa rumah lain pula, bayar lagi. Jadi dua kali bayar sebulan. Katalah duit gaji dia, katalah dapat dalam 2,500, 3,000 lah gaji. Nak bayar untuk rumah saja dah 1,000 lebih. Lebih lagi yang sebut tadilah, nak habiskan untuk anak-anak, nak habiskan untuk sewa, untuk ni kereta, motor semua tu, dan kos hidup dan sebagainya. Situlah mereka terbeban. Yang sebutkan tadi ialah pemaju lagi dan akhirnya maju lepas tangan, cuci tangan, dan problem memang macam-macam. Dan sebab itulah saya sebut isu ni isu besar, dan saya bahas banyak lah dalam Dewan sebelum ni. Saya pun ada cerita tentang isu ni. Dan balik pada isu kita ni, nak sebutnya saya jumpa kes tentang isu anak muda yang berkaitan dengan isu unemployment. Anak muda yang memang mereka struggle hidup di Ipoh ni dengan peluang kerjaya yang tak banyak, dan mereka pula berdepan pula dengan masalah ni. Jadi tambah lagi bertingkat-tingkat masalah yang mereka hadapi. Itulah ceritanya. Tapi sebenarnya isu tu dah diselesaikan, dah sampai hujung dah. Dia makan masa 7-8 tahun, dan semenjak saya jadi ajuan dah masuk tahun keempat ni, start pada tahun pertama kita fight isu ni, dan sampai ke hari ni, dan saya dapat maklumat terkini dan respon terbaru pada pihak berwajib nyatakan isu ni akan selesai. Itu pun saya tekankan lagi, tak boleh selesai macam tu saja. Maksud dapat kunci terus masuk gitu, ialah memanglah rakyat gembira, tapi kena ingat bila masuk rumah yang dah lama terbengkalai ni, mesti banyak kerosakan di rumah tersebut, mesti banyak problem, mesti banyak masalah.
Dan poin di sini ialah bagaimanakah perjanjian strata mereka, perjanjian LED mereka, maksudnya perjanjian tambah pasal. Kalau kita beli rumah ni kan kita ada pasal, ada denda. Kalau pemaju tu lewat sikit, serah kunci pada kita, lewat per bulan pun dah kena kita boleh ambil tindakan terhadap pemaju ini dah berapa tahun. Dan inilah yang saya sebut, rakyat dan orang muda lah yang banyak beli rumah sebut terpaksa berdepan dengan satu lagi masalah, kena keluar duit lagi. Betul. Untuk kerosakan siapa yang tanggungjawab. Ada maju ni dah lagi. Inilah isu yang saya sebut, ada kait sikit lah. Isu sebab saya nak beritahu tadi, saya jumpa orang yang masalah tentang isu peluang pekerjaan ni dalam kes-kes begini. Jadi saya sembang mereka, rupanya ni baik-baik, tapi kerja di Ipoh kerja yang tak standing dan tak setara dengan apa yang mereka belajar. Banyak yang saya sebut tadi lah, kerja yang berbagai lah, kerja-kerja yang separah mahir ini, ataupun kerja-kerja yang bukan kerja dalam segmen profesional. Masuk yang tadi tentang laporan audit negara. Macam mana? Sebab kita tahu sekarang ni Perak ni nak macam mana pun perlu dikembangkan ekonomi dia supaya pelabur masuk, peluang pekerjaan, dapat dijana peluang pekerjaan, dan akhirnya manfaatnya pada anak muda tadilah. Cumanya bila kita tengok pula tentang prestasi kerajaan negeri, dan ada keluar pula laporan audit negara, ketua audit negara tentang kerajaan negeri. Bila kita mengharapkan sesuatu, kita perlu ada keyakinan, dan berdasarkan kepada laporan audit ni, kita nampak mungkin rakyat ada hak untuk ada sikit keraguan terhadap kemampuan kerajaan negeri untuk menjana ekonomi negeri Perak. Jadi mungkin YB boleh sentuh sikit pandangan YB tentang kerajaan negeri, prestasinya, dan juga apa yang dilaporkan oleh Ketua Audit Negara tentang negeri Perak. Tentang laporan Ketua Audit Negara ni, pertama memang saya antara yang konsisten. Selalu bahas, bila nak bahas saya akan tengok laporan Ketua Audit Negara. Sebab laporan Ketua Audit Negara ni penting bagi saya, kepada semua wakil rakyat, ada adun, ahli-ahli parlimen, dan orang bertanggungjawab ni kena tengok ni. Dan di sinilah kita boleh menilai tentang bagaimanakah pengurusan berkaitan dengan syarikat-syarikat di bawah kerajaan negeri ataupun perusahaan kewangan kerajaan negeri. Dan bila kita baca laporan Ketua Audit Negara ni, Ustaz, memang bagi saya sangat penting untuk kita amati. Dan kalau tengok, perkara ni perlu dicermati dan perlu diperbaiki, dan teguran-teguran ni dia gini, kalau tak ada laporan ni, maksudnya kita akan kemungkinan besar macam-macam perkara lagi boleh berlaku dalam negeri kita. Jadi bila ada teguran ni pula, dia tidak terikat dengan mana pihak. Laporan Ketua Audit Negara ni diperkenan oleh Agong, iaitu Agong perkenankan untuk dibentangkan dalam parlimen, barulah boleh dibentangkan. Kemudian di Perak ni pula, kalau nak bentangkan laporan Ketua Audit Negara dalam Dewan Negeri, perlu mendapat perkenan daripada Tuanku Sultan. Ni kita kena faham penting laporan Ketua Audit Negara ni. Dari sudut kredibiliti laporan dia tak boleh dipertikaikan. Dan yang menariknya, saya tengok laporan Ketua Audit Negara ni yang terbaru, dia audit, mereka ada disebut self audit. Mereka boleh mengaudit, audit negara, dia boleh audit kita punya kerajaan negeri punya syarikat-syarikat JLC semua ni, dan semua kepentingan yang melibatkan kerajaan negeri ni secara keseluruhan. Poin saya di sini, baru ni dalam laporan Ketua Audit Negara ni didapati ada 59 syarikat yang diwartakan di bawah kerajaan negeri Perak ni, yang dikenal pasti oleh laporan audit ni, yang perlu ditinggu. Kat sini ada 59 syarikat yang diwartakan dalam negeri Perak. Yang ni yang diwartakan, ada lebih lagi ni. Ada lebih lagi, saya kira banyak lagi. Cuma yang audit keluarkan 59. Kemudian apa yang audit dapat, antaranya ada di antara syarikat yang diwartakan di bawah yang negeri kita ni, ada yang dormant. Tapi masih ada yang dormant. Dan problem-problem yang penemu audit yang menarik ni, antaranya tak ada plan strategi, tak ada KPI, tak patuhi komposisi lembaga pengarah, kemudian menerima sokongan kewangan daripada agensi induk syarikat induk, kemudian status dormant melebihi 5 tahun tetapi masih mempunyai obligasi kewangan. Disebut contohnya 6 syarikat yang diwartakan bawah kerajaan negeri ni, 6 yang tak ada plan strategik. Syarikat tu ada, jadi tak ada plan strategik. Nak ke mana? Benda asas. Kat situ lah kadang boleh berlaku masalah tata kelola ke isu-isu yang audit tengok ni. Kemudian 8 tak ada KPI. Di bawah kerajaan negeri ni, KPI tak ada. KPI ni tak ada, dia punya nak
dia punya macam mana nak kita nak mengukur prestasi syarikat di bawah Kerajaan Negeri. Kemudian 15 syarikat tidak mematuhi komposisi lembaga pengarah. Yang ni juga satu masalah, boleh saya cek balik dalam isu lembaga pengarah ni, bukan main-main. Pengarah ni sepatutnya dalam lembaga pengarah syarikat Kerajaan Negeri ni, dia kena ada, kalau ikutkan peraturan, mesti ada 1/3 bilangan ahli lembaga pengarah tu. Jadi 1/3 daripada tu lah mesti mereka yang berstatus bebas. Jadi maksudnya tak ada seimbang dalam lembaga pengarah syarikat Kerajaan Negeri ni. Kemudian ni dahsyat, 13 status dormant melebihi 5 tahun tetapi masih mempunyai obligasi kewangan. Ringkas ceritanya ginilah, saya simpulkan. Laporan audit, bila sebut laporan audit ni, bila sebut audit ni banyak berkaitan kewangan. So Kerajaan Negeri ada kepentingan kewangan di situ, dan ada kepentingan di sudut pengurusan di situ, ada kepentingan di sudut aktiviti di situ, ada kepentingan di sudut tata kelola di situ, dan semua ni telah ditegur oleh Jabatan Audit Negara. Sebab itulah sika ni antara benda yang penting saya beritahu ni secara umum, dan saya sebut tu pun kita dah tahu banyak apa ni perkara yang perlu dilihat oleh Kerajaan Negeri berkaitan dengan laporan Ketua Audit Negara ni. Okey, jadi yang menarik juga yang disebut oleh YB Ustaz Hafiz Sabri tadi, ketika kita sekarang ini Kerajaan Negeri dengan wawasan Perak Sejahtera 2030, tinggal 4 tahun je lagi, tapi kita masih lagi tak selesai isu-isu yang agak simple lah, agak asas dalam organisasi. Macam disebut tadi, isu KPI, isu plan strategi, benda yang sangat-sangat basic dalam satu-satu organisasi, mana-mana organisasi pun. Dia mesti ada plan strategi, mesti ada KPI, benda yang asas. Tapi di tingkat Kerajaan Negeri masih lagi gagal untuk memastikan semua anak-anak syarikat ini ada perkara-perkara asas sebagai sebuah organisasi yang sudah pasti akan mengurangkan menyebabkan defisit keyakinan rakyat lah kepada kemampuan Kerajaan Negeri. Saya nak masuk kepada isu pembangunan insan di negeri Perak. Juga mungkin kita masuk sikit tentang isu pembangunan sosial dalam negeri Perak. Kita tahu anak muda ni kita kata aset lah kepada negeri. Kena jaga sungguh anak muda ni. Dia macam cawan yang kosong, kalau isi air teh jadi teh, isi air kopi jadi kopi. Jadi kalau diisi dengan nilai-nilai yang baik, baiklah jadi anak-anak muda ni, dan negeri jadi baik. Ini kita kata ini kita kata pelaburan untuk jangka masa panjang, masa depan sebuah negeri. Cuma cabaran yang sedang dihadapi oleh anak muda hari ini dari sudut modal insan, dari sudut isu-isu yang saya nak pergi spesifik kepada apa yang sedang berlaku di Ipoh. Baru-baru ni ada program tidur lambak. Jadi apa benda kita sebelum ni dengar joget lambak kan. Kalau makan ada bubur lambuk. Dia buk dengan bak aja, beza dia. Cuma tiba-tiba hari ni keluar pula cerita tentang tidur lambak yang mendapat respon daripada Jabatan Agama Islam, atau Jabatan Mufti tak silap, yang keluarkan respon tentang program ni. Jadi isunya adalah ke arah pembangunan insan tadilah kepada anak-anak muda negeri Perak. Jadi mungkin YB ada respon sikit tentang apa yang sedang berlaku, kerana ia juga berlaku di Don Manjoy, di Ipoh, di dekat dengan kawasan YB ni. Jadi mungkin YB ada respon. Samanya isu mencegah kemungkaran ni bukan isu main-main, bukan isu kecil. Bagi kita ni perkara utama. Okay, kalau kita menyuruh orang buat baik, menyuruh kebaikan ataupun amru bil ma'ruf, kita jangan lupa tentang perintah Allah untuk mencegah kemungkaran. Cegah kemungkaran ni sebab tu kena cegah sebelum dia menjadi parah. Kita bukanlah maksudnya bila dah jadi baru kita nak membantah. Kita nak supaya cegah. Allah pun sebut supaya mencegah itu lebih baik daripada merawat. Mencegah itu lebih baik daripada kita merawati. Jadi poin yang saya nak sebut sini ialah isu tidur lambak ni isu yang bagi saya isu yang sangat-sangat bahaya kepada anak muda di Perak. Cuma saya nak minta kalau boleh Kerajaan Negeri Tim besar ni kena sensitif dan kena cakna sentiasa. Ataupun jika boleh pasukan yang keliling MB tu kena cepat feed maklumat pada MB, beritahu tentang isu ni. Sebab saya tengok ni kebetulan sedang duduk, respon MB pun seolah macam baru tahu isu dah berlaku dah. Ni
macam baru tahu. Macam pelik juga. Boleh kata saya pun baru tahu tidur lambat tu. Yang saya tahu joget lambat. Gitu. Bagi saya kena tahu. Kalau berlaku pagi tu juga patutlah sampai kepada MB. Sebab MB ada akses yang banyak. Dan saya kira benda tu tidak boleh kita deny ataupun nafikan lah. Cuma poin saya yang saya bangkit lah, isu tu tidur lambat ni macam mana masih lagi boleh berlaku dan ulasan MB Bo ni saya kira perlu diperkemaskan lagi. Kita tak boleh kena ketatkan lagi. Jangan kita rasa program ni program yang kita boleh adjust. Maksudnya seolah kita ubah sikit lah. Yang penting ubah nama je. Program tu macam boleh lagi berjalan, tapi mungkin kena ubah sikit. Bagi saya tak boleh. Memang kena sekat dan tutup langsung ruang-ruang ni. Sebab kalau tengok dia punya tidur lambat ni, dia bukan baru berlaku hari ni. Kalau tengok dia punya video-video program sebelum ni, memang dia punya kemaksiatan tu terbuka. Sebab itulah percampuran lelaki perempuan tu tak boleh dinafikan berlaku. Sebab tu Jabatan Mufti keluarkan statement. Dan statement Jabatan Mufti tu statement mengarah kepada jangan buatlah, hentikan. Tapi kenapa lagi perkara tu masih boleh dibuat, masih dijalankan. Sebab itulah saya serius perkara ni dan saya tak setuju dia berlaku di Perak. Dia simple saja. Jabatan Mufti dah keluarkan kenyataan dan beritahu nasihat Jabatan Mufti, organ ni perlu dicegah dan ada unsur-unsur yang tidak sepatutnya yang kemungkinan berlaku. Dan kalau baca di sini pun, kalau saya baca dalam perengan statement ni pun, kekhawatiran utamalah potensi ikhtilat percampuran antara lelaki dan perempuan bukan mahram yang dilakukan secara pilihan boleh mengundang sesuatu yang bercanggah dengan syarak atau perkara yang lain yang bakal terhasil sewaktu berlakunya percampuran, termasuklah kesukaran memelihara pandangan, tersingkap batasan aurat, sentuhan dengan bukan mahram serta perkara-perkara lain yang bercanggah dengan syarak yang amat perlu dielakkan. Jadi kalau statement ni dah jelas bagi saya, program ni memang tak sepatutnya berlaku dan kena ambil serius. Satu lagi yang saya tekan, kena tengok juga kedudukan Jabatan Mufti ni. Kena tengok kedudukan Jabatan Mufti kita ni satu kedudukan yang tinggi. Kalau tengok dalam, saya pun ada buat keratan ni, fungsi Jabatan Mufti atau fungsi Mufti ni, Mufti hendaklah membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan berkenaan dengan semua perkara hukum syarak, dan dalam semua perkara sedemikian hendaklah menjadi pihak berkuasa utama di negeri Perak selepas Duli Yang Maha Mulia Sultan, kecuali jika diperuntukkan selainnya dalam nama ini. Maksudnya kuasa tu sangat besar kepada institusi Mufti ni. Dan kuasa jawatankuasa fatwa untuk menyediakan fatwa juga diberikan kepada institusi ini. Jadi bila dah diberikan nasihat pandangan, patutnya perkara tidak boleh berlaku. Kalau tengok di sudut dia punya poster pun tengok dah jelas. Tidur lambat, tengok tu campur lelaki perempuan tidur sekali dengan pakaian tak tutup aurat. Inilah yang kita risau. Dan nak ke mana kita ni? Dan saya dapat secara langsung, saya dapat daripada pihak penganjur sini, saya dapat maklumat mereka ni, dan memang diceritakan tentang program mereka ni, ciri-ciri yang ada dalam program ini. Maksudnya dia kata program ni unik, yang program dia ni tak ada jalan cerita yang jelas seperti kebiasaan. Cuma dia kata program ni akan mengimbau pengalaman, kemudian perasaan, emosi dan memori dia orang. Badan ni baring, berehat, relax, boleh termenung, boleh pejam mata, kadang-kadang tertidur. Ni lelaki perempuan ni campur ni. Ke mana anak-anak muda kita nak pergi? Kemudian dia sebut lagi, kemudian dia akan buat suasana jadi sedikit gelap, malap, tenang, dengar bunyi yang muzik yang menenangkan kononnya. Kemudian bagi peserta alami perasaan fasa first janggal tidur bersama orang asing pun, maksudnya first janggal tidur bersama orang asing di ruang sama sehingga beberapa minit hilang perasaan tersebut, kemudian barulah rasa selesa. Konon nak imbas kenangan lalu. Betul? Tapi akhirnya apa nak ulang benda ni? Kalau cerita tentang kita balik kampung zaman kita kecil-kecil dulu tu cerita lain. Kita dalam kawalan mak ayah, kawalan ibu bapa, parents ada situ kan. Dan betapa tingginya adab dan syakhsiah orang kita. Yang kalau balik kampung pun kita asing. Kalau kita balik kampung, anak-anak lelaki akan tidur sama adik-adik lelaki, sepupu, sepapat yang lelaki, yang perempuan tidur sama perempuan, bilik yang perempuan. Masalah yang kamu buat ni,
Kau buat Terbuka program, semua. terbuka campur dengan ini apa tujuannya? Ya inilah Jabatan Mufti tegur. Ya. Yang menyebabkan benda ni menjadi kesalahan yang terbuka. Hmm. Dan program ni bagi saya memang tak patut ada. Yang kita kecewanya, program ni masih diteruskan. Yelah diteruskan ni setelah mana ditegur oleh Jabatan Mufti. Kemudian disebut dia orang dah asingkan tempat tidur. Kalau kita tak tegur, sikap dia orang akan buat lebih teruk daripada apa yang pernah mereka buat. Maksud akan berlaku campuran tersebut. Tapi bila mana kita dah tegur, dia orang buat juga, bagi saya ni dah melampau dan maka tak menghormati sisi mufti kita. Inilah poin yang sika masalah sosial yang berlaku. Dan kalau kita biarkan betul di Perak ni, kalau dibiarkan perkara ni, dia akan menjadi barah kepada anak muda di Perak ni. Sika ginilah, bila kita dah tegur, bila saya pun dah bercakap dalam DUN dan Dewan Negeri, tegur saya terbuka, dan saya harap insyaAllah akan datang ni benda-benda tidak akan berulang lah di Perak. Itulah sebut pasal awal tadi sebut peranan kita dalam konteks pembuat polisi yang duduk dalam Dewan Negeri ni, kita bercakap semuanya melibatkan kepentingan rakyat dan kepentingan agama, bukan setakat kepentingan satu pihak. Dan bila kita berjaya mencegah kemungkaran ini, yang mendapat kebaikan itu adalah kepada anak muda Perak, rakyat Perak. Jadi banyak lagi program yang boleh bagi manfaat kepada orang muda yang boleh dibuatkan. YB, satu lagi isu yang mungkin berlaku juga di Ipoh ni juga, yang mungkin agak sensitif juga, melibatkan agama juga, dan mungkin stand daripada Menteri Besar lah sebagai Ketua Kerajaan Negeri, isu penjualan arak. Kita tahu ada laporan pada awal tahun lepas, cadangan atau saranan daripada mantan Ketua Datuk Bandar Ipoh, Datuk Bandar Ipoh, yang mencadangkan agar penjualan arak ini tidak dijual di kawasan majoriti Melayu. Kemudian ada respon sebenarnya daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang mengalu-alukan kajian yang dibuat oleh Datuk Bandar Ipoh ataupun MBI. Cuma sekarang ni dah setahun lebih, setahun atau spesifiknya lagi mungkin setahun 3 bulan dah. Mana pergi kajian tu? Betul. So apa tindakan dia? Apa hasilnya? Di mana tindakannya? Lama sangat dah kaji ni. Jadi mungkin YB ada maklumat sikit dan boleh kongsikan dengan kita semua. Isu ni isu besar pada rakyat, dan bila sebut tentang isu jual arak terbuka ni, dia terus kita trigger kepada isu kemalangan maut. Memang tu teringat. Sebab banyak kes kemalangan di dalam negara kita ni disebabkan kalau kemalangan yang tragik ni, antara isu-isu yang berlaku di negara kita lah disebabkan pemandu mabuk. Dan pemandu mabuk ni, mereka ni saya sebut banyak kali dah. Pemandu mabuk ni, mereka ni bukannya hanya yang mabuk di pub ataupun di kelab malam ni. Banyak juga yang pemandu mabuk yang beli minuman tin, minuman keras atau arak ni di kedai-kedai sebenarnya 24 jam. Apa jenama kedai yang ada ni, dan mereka beli di situ. Bila dia orang beli, katalah dia beli 2-3 tin, dia minum, kemudian katalah dia pun bawa ada masalah tempat kerja ke, masalah di rumah ke, lepas bergaduh dan sebagainya, minum arak bawa kereta, kemudian terbabas atau aksiden, dia langgarnya orang yang tidak bersalah, maka berlakulah kemalangan jiwa yang sangat menyayat hati. Baru ni berlaku di Kuala Lumpur kan. Dan orang tu lah, arwah lah orang Perak, tinggal di Batu Korang. Saya pergi ke rumah mereka dan bertemu dengan keluarga almarhum, jumpa dengan anak-anak dan balu almarhum. Begitu banyak perasaan, memang menambahkan lagi rasa kemarahan kita terhadap pemandu mabuk ni yang menjadi punca kepada perosakan sistem, ataupun dalam menjadi punca kepada isu-isu yang kita sebut tadi awal tadi, yang menyebabkan meragut nyawa yang insan yang tidak bersalah. Saya balik pada kisah kita ni, saya nak sebutnya poinnya, pemandu mabuk ni banyak juga mereka yang mabuk ni beli air tin tu di kedai-kedai 24 jam, dan kedai-kedai sebenarnya ni, kedai-kedai tepi jalan yang orang boleh berhenti beli. Dan isu ni lah yang saya bagikan sebelum ni, supaya di Perak ni, kawasan-kawasan majoriti orang Melayu, kita boleh buat kajian dan tengok bukan keperluan untuk kita jual arak di kawasan yang majoriti orang Melayu duduk situ. Orang Melayu Islam ni, kita tak arak diharam, kita tak minum arak, tak ada keperluan pun arak tu dijual di
di kedai-kedai 24 jam di kawasan perumahan kita ni, apa kumpulannya? Orang-orang Melayu Islam takkan beli. Jadi poin saya ialah, bila saya tengok Datuk Bandar Ipoh sebelum ni mengeluarkan satu kenyataan yang MBI akan buat kajian untuk diperluaskan kawasan larangan jualan arak di daerah ataupun di kawasan Ipoh ni, mengambil contoh gugusan Manjui. Dalam Dun Manjui ada satu kampung namanya Gugusan Manjui, kampung Melayu yang disebut sebagai terbesar di Malaysia. Cara tak rasmi lah, memang betul. Ni antara kampung Melayu terbesar di Malaysia, dan mungkin ada kampung Melayu lain yang besar juga di Malaysia, tapi Gugusan Manjui antara yang terbesar. Mungkin paling besar. Dan di situ majoriti orang Melayu, semua orang Melayu Islam. Sebelum ni di kampung tersebut, di kampung Gugusan Manjui ni ada jual arak. Ada jual arak di kedai 24 jam ataupun kedai ni lah, kita sebut kedai sebenarnya ni. Ada. Saya tak sebutlah nama jenama kedai. Kita semua faham lah. Dan ada jual situ. Apa tujuannya? Berlaku satu kes, anak-anak kita balik sekolah, ni kes di Manjui, balik sekolah waktu tersebut, biasalah pergi ke kedai tadi nak beli air. Mungkin dia ingat, yelah anak-anak sekolah rendah, dia tak kenal lagi. Dia tak kenal lagi jenama air tu. Tahulah, tapi dia, yelah kan banyak pilihan. Mungkin dia ingat air tu air baru ke apa. Maka dia terambil air tin arak, bawa ke cashier. Cashier tu pula anak Melayu Islam kita juga. Kemudian pelajar sekolah rendah tadi tak tahu, dia silap ambil tin, dia pergi nak bayar. Dia yang cashier beritahu, adik, ni tak boleh beli ni air arak. Kejut tak tu, air arak kak. Jadi kat situlah lagilah menimbulkan kemarahan orang-orang tempatan penduduk di situ. Jadi kat situ kan ada orang lain yang datang beli dan tengok. Jadi marahlah. Bila tengok orang Melayu Islam ni, kita ni kalau tengok anak Melayu kita pegang botol arak, tin arak, sistem memang kita tak boleh tengok. Marah. Kes adik tadi, dia bukan sengaja, dia tak sengaja, dan kemudian lepas ditegur baru dia tahu. Dia pun kejut, lepas tu lepas lah bila sebut tin arak ni, dia takut. Situlah menimbul kemarahan orang. Situ tengok tak berhati, apa benda lah kampung Melayu Manjui ni pun ada jual arak. Apa faedah jual arak sini? Apa kebetulan siapa nak beli arak? Jadi tengok logik di situ. Jadi lepas tu kita buat bantahan. Saya sebut ni sebab saya terlibat berdakwah memperjuangkan isu ni. Itu saya kata balik pada kisah tadi, sebelum jadi wakil rakyat, kita perjuang isu rakyat macam-macam, termasuklah isu memperjuangkan supaya arak tidak jual dalam kawasan orang Melayu. Konsisten kita buat. Sampailah setahap kemuncaknya kita buat, kita betul-betul kita buat memorandum, buat petition dan sebagainya. Akhirnya kita minta supaya pihak MBI, pihak PBT tolong sesangat, orang Melayu sini tak nak arak dijual dalam kampung kita ni. Dan itulah punca kenapa arak tidak lagi boleh dijual. Digeserkan kampung Manjui atau Gugusan Manjui ialah kawasan yang tidak boleh dijual arak dalam kawasan tersebut. Jadi kalau kita masuk kampung Manjui sekarang ni, memang kalau kita pergi ke kedai-kedai 24 jam, kedai sebenarnya ni tak ada. Pergi masuk, kita bawa hati dah lapang. Seronok, buat rasa pertama kita rasa lah dihormatilah, ni kampung Melayu, dihormatilah kampung kita. Jadi tak ada arak jual sini, kita tu baru betul. Barulah kena keadaan. Tapi kita masuk kedai kawasan Taman Melayu, rumah orang Melayu, kampung Melayu, masuk kedai sebenarnya ni, tengok ada satu freezer, turun satu peti ais untuk arak. Jadi kita tak kena. Betul. Memang betul dari sudut orang apa ni, dari sudut rasionalnya pun tak betul lah. Tak kena. Dari sudut agama memang tak boleh. Jadi ringkas ceritanya, Tok Bandar sebelum ni, Tok Bandar Ipoh ni minta supaya dibuat kajian, nak jadikan contoh macam Gugusan Manjui lah. Mungkin boleh diluaskan ke kawasan lain. Contohnya di Ipoh ni banyak kawasan yang agak banyak orang Melayu, di Sungai Rokam. Saya tak kata dalam Dun Manjui sini, Sungai Rokam dan Sungai Rapat pun tu kawasan orang Melayu ramai. Kemudian di mana lagi? Di Cepor, ada kawasan yang Melayu ramai situ. Di Meru, Bandar Meru Raya tu kawasan majoriti orang Melayu situ, ramai Melayu Islam. Kita tak ada keperluan nak buat kajian. Jadi Datuk Bandar, bagi Datuk Bandar, orang yang menguasai undang-undang PBT, orang yang betul lah, orang yang selayaknya bercakap, dia melontarkan tersebut. Kemudian yang menariknya MB Menteri Besar Perak sambut. Kerana dia tidak ada halangan untuk MB buat kajian. Maksudnya kalau benda tu baik, bagus untuk rakyat, teruskan. Dan saya pun respon terus. Saya memang seronok lah, sebab bagi saya inilah yang kita nak jaga dalam kehidupan masyarakat kita, supaya perkara yang boleh mendatangkan kemungkaran ini, ataupun benda yang boleh mendatangkan
maksatan ini dapat kita halang. Yang ringkas ceritanya dalam kisah ini, bila MB dah respon, boleh teruskan, tidak ada halangan, MB boleh buat kajian. Maksud bawa peringkat kajian, bagilah ruang. Maksudnya MB pun dah setuju. MB ni ke wakil kajian negeri lah, dah respon. Dan saya pun respon, kata terima kasih kepada Datuk Panda, terima kasih kepada MB Manjui. Saya sebagai Abdul Manjui memang saya sangat setuju dan saya support. Dan wartawan jemput saya sebab dia dekat dengan isu di Manjui, sebab jadikan Gusan Manjui sebagai rujukan kes ataupun isu ni. Dan ringkas cerita Ustaz Fizal, kemudian lepas tu dah elok cantik semua ni dalam susunan ni, tiba-tiba saya tengok keluar kenyataan daripada Adun Kepayang, yang juga merupakan Menteri KPKT. Statement dia bagi saya sangat mengecewakan. Dan dia lah punca kepada terbantut usaha ni lah bagi saya. Saya tengok adakah ini puncanya. Lepas tu saya persoalkan balik, adakah ini punca terbantutnya usaha ni. Apa dia kata PBT semua status quo. Maksudnya tak payahlah bincang tentang nak luaskan kawasan jualan agak ni. Jadi status quo ni maksudnya yang ada sekarang ni biar macam tu, biar. Tak payah nak teruskan lagi lah. Kemudian kalau statement yang disebut, yang saya tengok, kalau kata dia kata apa, PBT disaran kekalkan status quo jualan agak. Kemudian dia respon lagi, dia kata apa, tulis sini, apabila permis jual arak yang tak boleh minum, jangan belilah. Itu ini isu dia. Dia kamu jual arak di kawasan orang Melayu Muslim. Kemudian dia cakap benda yang tak jejak. Yang tak jejak. Dah kalau tak ada orang nak beli, buat apa nak jual arak di situ? Buat apa nak jual arak lagi dalam kawasan Melayu. Itu poin kita. Jadi keluarlah arak tersebut. Juallah di kawasan majoriti orang bukan Melayu. Kita pun tak marah. Kita pun tak halang. Kita menghormati dan kita faham negara kita ni, inilah kita majmuk pelbagai kaum, kita menghormati. Lakum dinukum waliyadin. Jadi part tu kita pegang. Tapi yang berlaku hari ni, contohnya kawasan majoriti Melayu, Taman Perumahan Melayu, depan masjid ada kedai 24 jam, kedai sebeneka. Depan masjid tu dijual arak ni. Kemudian kerja dalam tu pula anak-anak Melayu Islam kita, anak-anak ahli karya. Jadi lepas dia habis masjid, kadang singgah beli barang apa, dia orang pergi situ. Tak ke rasa marah dan kecewa mereka melihat perkara ni? Tu poin kita. Dan penduduk semua tak setuju, dah buat petisi semua, dah minta macam-macam. PBT pun dah buka ruang, Datuk Bandar pun positif, MB pun dah sedia, dah kata tak ada halangan. Kenapa tiba-tiba dengan komen Adun Kepayang yang juga Menteri KPKT ni respon macam ni? Patutnya dia dengarlah dulu, bagilah ruang, bacalah kajian dia dulu, tengok respon rakyat. Betul. Jadi inilah saya kira antara punca terhalang perkara ni. Patutnya menteri dia lebih terbuka untuk mendengar pandangan rakyat dan juga isi hati rakyat. Sebab benda ni benda yang agak sensitif sebenarnya sebagai orang Islam, sebab dia bukan sangat sensitif. Dia bukan isu minum arak atau beli arak tu saja, tapi segala perkara yang melibatkan arak dilarang di dalam agama Islam tu sendiri. Jadi perbincangan yang agak menarik, isu-isu yang dibentangkan pada segmen atau episod kita pada kali ini bersama dengan Yang Berhormat Ustaz Hafiz Sabri dalam Fokus Perak. Saya ucapkan terima kasih. Cuma kita ada segmen soalan fokus kepada Yang Berhormat Ustaz Hafiz Sabri. Soalan santai, 5 soalan, jawab dalam masa kurang 1 saat. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Sedia baby? Okey. Okey, soalan pertama, hijau atau merah? Hijau. Manjui atau Tambun? Manjui. Tidur lambat atau tidur rumah? Tidur rumah lah. Selesai pengangguran atau selesai underemployment? Selesai, kedua-duanya sekali. Dua-dua, mantap. Ahmad Syarul Azhar atau Khalid Jamlus? Ahmad Syarul Azhar. Oh, ini penyokong setia ni Ahmad Syarul Azhar. Last, Liverpool MU? Liverpool. Oh, okey. Jadi terdedah lah ni penyokong Liverpool rupanya. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Ustaz Hafiz Sabri yang sudi bersama dengan kita di studio pada hari ini untuk episod Fokus Perak. Dan kepada anda yang sedang menonton, terima kasih kerana terus menonton sehingga ke akhir rancangan pada hari ini. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Ustaz Hafiz Sabri, dan jangan lupa untuk subscribe kami di channel YouTube Fokus Perak dan follow kami di TikTok dan Facebook Fokus Perak. Kita jumpa lagi dengan pimpinan yang lain pada episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.